Oh yo, nak beli iPhone 17 Pro Max. Tak adalah Mi, aku tengok-tengok je. Mahal kot ni. Tak apa, aku ada tempat. Serius ah? Kat mana? Yang kau boleh bayar secara ansuran tau. Serius ah? Kat mana? Jom ikut aku. Jalan. Ha, ni kedai dia. Okey je. Weh Fahmi, macam mana nak apply ansuran iPhone 17 Pro Max ni? Mudah je, dia orang minta IC depan belakang, payslip sebulan terkini dan bank statement sebulan terkini. Tu je. Oh, mudahnya. Aku nak apply lah. 24 hours later. Dah pakai iPhone 17 Pro Max kau Mesti lah. Aku apply dulu sekali gadget. Jadi, kalau korang nak apply, korang terus tekan link dekat bio. Dan jangan lupa like, comment and share video ni.